Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Masak benda lauk hari ni. Ya Allah, sedap ni. Hari ni Mak Ti nak buat ayam pula dah. Nasi butter. Mak Ti nak share resepi nasi butter. Ni antara bahan-bahan senang je. Bahan-bahan ni sikit je. Bahan hak ada rumah je tu. Daun bawang kena ada butter lah. Lepas tu mula-mula sekali kita panaskan butter. Bubuh butter. Jumlah bahan-bahan hak kita nak guna ni Mak Ti tulis dekat caption tu. Mula-mula kita panas dulu butter sikit. Butter tu dalam 2 sudu gitulah lebih kurang. Lepas tu kita katak-katak bawang putih 2 ulah. Halia Mak Ti letak dalam 2 inci. Iris nipis-nipis. Lepas tu bawang Holland kita potong dadu-dadu. Kita goreng dulu. Bila bubuh butter tu tak payah tunggu butter cair habis pun tak apa. Kita letak je sekaligus gitu. Dia akan cair lah sambil-sambil kita kucar tu. Dia cair. Bila dah garing sikit je, jangan garing banyak sangat bawang tu, kita pun bubuh lah beras. Beras ni kita basuh bersih-bersih dah. Beras lah benda-benda pun hak asyik awak guna tu. Hari ni Mak Ti guna beras yang wangi. Beras wangi ni untuk masak nasi butter ni dia akan jadi wangi sangat, lembut je. Lepas letak beras tu kita kucar lah biar butter tu sekata. Lepas tu kita bubuh susu fresh milk tu. Kalau nak letak susu cair pun boleh. Lepas tu ni daun bawang. Daun bawang bukan hujung lah, hak putih-putih tu. Batang daun bawang tu. Bubuh daun bawang, lepas tu bubuh air. Sukatan air pun Mak Ti ada tulis dekat caption tu. Kalau untuk beras yang wangi ni, untuk 1 kilo, air dia 1200 mililiter. Kita tak boleh banyak-banyak sangat air kalau beras yang wangi ni, dia lembut sangat. Lepas tu kita letaklah garam sikit. Mak Ti nak suka ada rasa manis-manis hawa-hawa sikit je, bubur gula sikit, bubur ajinomoto sikit. Kucar biar dia rata molek. Lepas tu kita bubuhlah dalam periuk itulah rice cooker tu. Mak Ti masak dengan periuk gini je. Tak ada masalah. Tumis gitu je, tak payah nak tukar-tukar banyak-banyak kuali. Bila masak ni Allah, wanginya. Dia akan rasa lemak-lemak. Sedap lah nasi butter ni. Boleh makan dengan banyak lauk juga. Nanti kita Mak Ti share lauk Mak Ti makan dengan nasi butter ni. Ni kita tengok comel kejadian dia. Tapi kalau beras siang wangi ni, dia tak sebutir-sebutir macam beras basmati tu lah. Tapi kita makan dia rasa sedap. Dia lembut je. Wangi sangat. Mak Ti makan dengan ayam masak kicap butter. Sedap ni. Memang gumolek dengan nasi butter ni. Ayam masak kicap butter memang jadi sungguh lah. Saya awak nak tengok resepi ayam kicap butter ni, esok Mak Ti upload resepi dia. Hari ni kita buat nasi dulu. Selamat mencuba.